Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan satu topik yang berkaitan dengan aspirasi dan hala tuju pendidikan dan implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik bagi subjek GPPP 1092 iaitu pengantar pengajian pendidikan. Saya Ahmad Iskandar bin Muhammad Azman daripada Bahasa Melayu 1 ambilan PPI SMP 2526. Jadi hari ini saya akan kupaskan 3 topik yang berkaitan dengan standard kualiti pendidikan Malaysia, pelan pembangunan pendidikan Malaysia iaitu PPPM dan implikasi terhadap sistem pendidikan Malaysia. Jadi, SKPM ni adalah satu instrumen penjaminan kualiti yang dibangunkan oleh Jemaah Nasir iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia. Ia berfungsi sebagai garis panduan dan atas penilaian kendiri dan alat penilaian kendiri bagi memastikan sekolah-sekolah mencapai standard kecemerlangan yang ditetapkan. Jadi tujuan utamanya adalah untuk mengenal pasti tahap kualiti pengoperasian sekolah dan kemenjadian murid, dan yang kedua adalah menjadi alat refleksi bagi pemimpin sekolah, PGB dan guru untuk melakukan penambahbaikan iaitu intervensi, dan yang ketiga adalah memastikan keberkesanan pengurusan organisasi dan kualiti institusional di bilik darjah. Jadi terdapat 4 evolusi SKPM ni yang dimulakan dengan SKPM pada tahun 2003 dan diikuti dengan 2010 dan SKPM gelombang kedua, dan sekarang ialah kualiti dan sekolah SKLI ataupun S. Terdapat 5 komponen utama bagi standard kualiti pendidikan Malaysia. Yang pertama adalah standard 1 iaitu kepimpinan, iaitu peneraju, pembimbing ataupun pendorong. Standard ini menilai peranan pengetua atau guru besar bukan sekadar sebagai pentadbir tetapi sebagai pemimpin internasional. Peneraju pula ialah menetapkan visi dan misi sekolah, merangka pelan strategi organisasi PTO dan memacu warga sekolah ke arah pencapaian sasaran iaitu KPI. Pembimbing ialah PGB memberi bimbingan profesional iaitu coaching atau mentoring kepada guru-guru yang untuk meningkatkan kualiti PDPC dan pengurusan. Standard kedua adalah pengurusan organisasi iaitu sistem sokongan. Standard ini fokus kepada penyediaan prasarana dan sumber yang kondusif bagi menyokong pembelajaran murid. Pengurusan sumber manusia menilai latihan pembangunan profesional guru dan agihan tugas berdasarkan kepakaran. Pengurusan aset, penyelenggaraan kemudahan fizikal bilik darjah dan makmal supaya selamat dan berfungsi. Pengurusan kewangan, ketulusan dan kecekapan dalam melanjakan peruntukan kerajaan. Geran per kapita itu PCG agar memberi impak terus kepada murid. Dan yang keempat adalah pengurusan sumber pendidikan, memastikan pusat sumber sekolah itu PSS dan peralatan ICT digunakan secara optimum dalam PDPC. Standard ketiga adalah pengurusan kurikulum dan HAM iaitu bidang teras. Standard ini merupakan operasi harian sekolah untuk menyasarkan keseimbangan jari, jasmani, emosi, rohani dan intelek. Standard 3.1 iaitu kurikulum menilai pengurusan panitia mata pelajaran, pelaksanaan jadual waktu dan keberkesanan program peningkatan akademik. Standard 3.2 ialah kokurikulum iaitu memastikan penyertaan murid dalam kelab atau persatuan sukan permainan dan badan beruniform dijalankan secara terancang dan mencapai standard pencapaian tertentu. Standard 3.3 ialah hal ehwal murid iaitu fokus kepada disiplin, keselamatan, kesihatan dan bimbingan kaunseling murid untuk membina sasiah yang terpuji. Dan standard yang keempat adalah pembelajaran dan pemudasyaraan iaitu PDPC dan yang dikenali sebagai jantung kualiti. Standard ini adalah yang paling kritikal kerana ia menilai interaksi langsung antara murid dan guru. Kualiti guru diukur melalui peranan guru sebagai perancang, menyediakan perancangan pengajaran harian itu RPH yang mempunyai objektif implisit dan aktiviti yang mencabar pemikiran. Guru sebagai pengawal iaitu mengawal suasana pembelajaran dan masa supaya fokus kepada objektif asal. Guru sebagai pembimbing, memberi tunjuk ajar kepada murid untuk menguasai kemahiran dan isi pelajaran, dan murid sebagai pembelajar aktif. Skor tinggi hanya diberikan jika murid menunjukkan pelibatan aktif, kolaborasi dan berkomunikasi yang selari dengan PAK 21. Yang terakhir adalah standard 5 iaitu kemenjadian murid. Standard ini menilai hasil akhir daripada semua standard 1 hingga 4. Ia tidak hanya melihat grade peperiksaan tetapi profil murid secara menyeluruh. Jadi kemenjadian murid akademik, pencapaian dalam PBD dan peperiksaan awal, kemenjadian kurikulum, bakat dan pencapaian murid dalam bidang sukan dan organisasi dalam organisasi sekolah,
Kemenjangan sasiah, perubahan tingkah laku, amalan nilai murni, kehadiran ke sekolah dan tahap disiplin murid. Maksud aspirasi pendidikan ialah merujuk kepada hasrat, cita-cita atau sasaran utama yang ingin dicapai oleh negara melalui sistem pendidikan dalam tempoh masa tertentu. Ia merupakan impian yang diterjemahkan ke dalam objektif yang boleh diukur. Jadi dalam konteks Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ni pada tahun 2013 hingga 2025, aspirasi ini dibahagi kepada dua sudut pandangan, iaitu aspirasi sistem pendidikan negara dan 6 aspirasi murid. Terdapat 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Aspirasi sistem ini merupakan indikator prestasi utama KPI bagi Kementerian Pendidikan Malaysia untuk meletakkan sistem pendidikan kebangsaan setaraf dengan negara maju seperti Finland ataupun Singapura. Yang pertama adalah akses pendidikan untuk semua. Jadi kerajaan komited memastikan setiap kanak-kanak di Malaysia ni tanpa mengira latar belakang mendapat akses kepada pendidikan dari prasekolah hingga menengah atas. Jadi yang kedua adalah fokus strategi melaksanakan dasar Zero Reject Policy yang diberi nama bagi murid berkeperluan khas MBPK dan memastikan murid di kawasan pedalaman seperti orang asli mendapat kemudahan sekolah yang sama kualitinya dengan sekolah di bandar. Jadi matlamat akhirnya adalah enrolment sejagat yang 100% untuk membasmi buta huruf dan keciciran pendidikan. Yang kedua adalah kualiti yang standard antarabangsa. Penandasaraan kualiti tidak lagi hanya bergantung kepada pemeriksaan domestik tetapi kepada piawaian global seperti PISA dan TIMSS SS. Jadi fokusnya adalah transformasi kurikulum melalui KSSR dan KSSM yang menerapkan elemen KBAT iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Tujuannya adalah untuk beralih daripada budaya menghafal kepada budaya menakul dan menyelesaikan masalah kompleks sekaligus meningkatkan daya saing graduan di pasaran kerja global. Yang ketiga adalah equity. Equity inilah merapatkan jurang. Equity bermaksud keadilan dalam agihan sumber dan hasil. KPM menyasarkan pengurangan 5% jurang pencapaian bandar dengan luar bandar, sosioekonomi tinggi atau rendah dan lelaki ataupun perempuan. Jadi fokusnya adalah memberi sokongan tambahan kepada sekolah berprestasi rendah melalui program seperti District Transformation Program iaitu DTP dan penyediaan bantuan kewangan seperti RMT ataupun KUAM agar latar belakang kemiskinan tidak menjadi penghalang kepada kejayaan akademik murid. Yang keempat adalah perpaduan iaitu integrasi nasional. Sekolah merupakan tempat utama bagi memupuk keharmonian dalam masyarakat majmuk. Aspirasi ini mahu melahirkan generasi yang menghargai kepelbagaian kaum dan agama. Fokusnya adalah mengukuhkan program REMO rancangan integrasi murid untuk perpaduan dan memastikan sekolah kebangsaan menjadi sekolah pilihan utama bagi semua kaum. Jadi melalui kurikulum sejarah dan pendidikan moral, murid didedahkan kepada nilai-nilai perkongsian dan toleransi. Dan yang kelima adalah kecekapan iaitu pulangan maksimum. Pendidikan menerima peruntukan bajet yang sangat besar. Kecekapan merujuk kepada keberhasilan setiap ringgit yang dibelanjakan terhadap prestasi murid. Jadi fokusnya adalah mengoptimalkan pengurusan sekolah melalui instrumen dan memastikan agihan dana dilakukan secara telus berdasarkan keperluan sekolah sebenar. Pengurusan berasaskan data. Berikut merupakan 6 aspirasi murid. Aspirasi murid ini membentuk profil modal insan kelas pertama yang holistik selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK. Yang pertama adalah pengetahuan. Bukan sekadar menghafal fakta tetapi penguasaan literasi, numerasi serta pemahaman mendalam tentang subjek teras seperti sains, matematik, sejarah. Jadi murid juga didorong untuk menguasai ilmu dalam bidang seni, sukan dan kemanusiaan bagi membina perspektif yang luas. Yang kedua adalah kemahiran berfikir. Murid perlu menguasai kemahiran kreatif, kritis dan inovatif. Ini melibatkan keupayaan untuk mengambil maklumat, menganalisisnya dan menggunakannya untuk membina idea baharu atau mencari jalan penyelesaian dalam situasi yang tidak rutin, bukan sekadar mengikut skema jawapan. Jadi yang ketiga adalah kemahiran memimpin iaitu melibatkan 4 elemen utama: keusahawanan, daya tahan, kecerdasan emosi dan kemahiran berkomunikasi. Jadi matlamatnya adalah agar sentiasa murid mampu memimpin diri sendiri dan bekerjasama dalam pasukan untuk menerajui perubahan di masa hadapan. Yang keempat adalah kemahiran dui bahasa.
Setiap murid wajib menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa. Jadi murid juga sangat digalakkan menguasai bahasa ketiga seperti Mandarin, Tamil, Arab atau bahasa etnik yang meningkatkan kebolehpasaran di peringkat global yang seperti sekarang SPP ataupun MRSM yang telah memasukkan subjek tersebut ke dalam saja asas mereka. Yang kelima adalah etika dan kerohanian yang dapat membina kompas moral yang kuat. Murid dididik untuk mempunyai integriti, berakhlak mulia dan berpegang teguh kepada ajaran agama atau nilai moral. Ini penting untuk memastikan mereka membuat keputusan yang betul apabila berhadapan dengan cabaran etika di dunia sebenar. Dan yang terakhir adalah identiti nasional, iaitu memupuk rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Ini melangkaui perbezaan etnik dan agama di mana murid mempunyai semangat patriotisme yang kental, setia kepada raja dan negara serta memahami dan menghormati perlembagaan persekutuan. Tadi kita dah lihat 5 aspirasi sistem dan 6 aspirasi murid yang menjadi matlamat besar negara. Sekarang, bagaimanakah KPM mahu memastikan semua hasrat ini benar-benar berlaku di sekolah? Jadi di sinilah KPM memperkenalkan 3 gelombang transformasi sebagai peta jalan bagi tempoh 13 tahun pada tahun 2013 hingga 2025. Gelombang yang pertama ialah mengukuhkan asas. Jadi fasa ini memberikan tumpuan kepada usaha memperbaiki sistem sedia ada melalui sokongan padu kepada barisan hadapan. Maksudnya, fokus utamanya adalah meningkatkan kualiti pengajaran di bilik darjah serta memastikan penguasaan literasi dan numerasi asas murid. Jadi inisiatifnya adalah memperkenalkan pembimbing pakar SIS C+ dan C Partners Plus untuk melatih guru dan pembimbing sekolah secara terus. Jadi program Linus 2.0 ini diperkasa bagi memastikan murid menguasai 3M di samping meningkatkan akses prasekolah bagi persediaan ke tahun 1. Yang kedua adalah gelombang yang kedua pada tahun 2016 hingga tahun 2020 dalam memacu peningkatan sistem. Selepas asas dikukuhkan, fasa ini memulakan perubahan struktur kurikulum yang lebih mencabar dan relevan dengan keperluan global. Fokusnya adalah mempercepatkan penambahbaikan sistem melalui inovasi kurikulum dan kepelbagaian laluan pendidikan. Inisiatifnya adalah melaksanakan KSSR dan KSSM semakan yang mengintegrasikan elemen KBAT, kemahiran berfikir aras tinggi. Pendidikan vokasional ditransformasi mengikut keperluan industri, manakala penguasaan bahasa Inggeris diperkukuh melalui program DLP dan HIP. Fasa ini juga memulakan peralihan besar kepada pentaksiran berasaskan sekolah. Dan yang ketiga adalah gelombang ketiga 2021 hinggalah 2025, iaitu mengajak ke arah kecemerlangan. Jadi fasa terakhir ni yang sedang dilalui kini bertujuan memulangkan kuasa kepada peringkat sekolah untuk memacu kecemerlangan secara mandiri. Fokusnya adalah memberikan autonomi kepada sekolah dan memudayakan kecemerlangan profesionalisme dalam kalangan warga pendidik. Jadi inisiatif utamanya adalah pemberian autonomi dalam pengurusan kurikulum dan kewangan kepada sekolah berprestasi tinggi berdasarkan SKLSS, iaitu kualiti ataupun sekolah. Pembudayaan PLC, iaitu Professional Learning Community, diperkasakan supaya guru berinovasi sesama rakan sejawat. Selain itu, inovasi digital melalui pelantar D5 menjadi nadi utama pembelajaran alaf ke-21. Jadi, hala tuju pendidikan merujuk pada strategi, perancangan dan langkah-langkah konkret yang diambil untuk memastikan aspirasi pendidikan ini tercapai. Jadi aspirasi adalah destinasi, maka hala tuju adalah peta jalan atau kompas yang digunakan. Jadi ciri-ciri hala tuju pendidikan ni terdapat 3, iaitu berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Yang pertama, memastikan pendidikan ni sentiasa fokus kepada pembangunan insan yang seimbang, iaitu JERI, jasmani, emosi, rohani dan intelek. Yang kedua adalah transformasi melalui PPPM yang melaksanakan 11 anjakan utama untuk mengubah cara sistem berfungsi. Contohnya, meningkatkan kualiti guru, memperkasa penggunaan ICT. Yang ketiga adalah responsif terhadap cabaran global yang memastikan murid Malaysia sentiasa menghadapi revolusi industri 4.0 dan bersaing di peringkat global. Kita beralih kepada implikasi terhadap sistem pendidikan. Integrasi antara aspirasi PPPM dan instrumen SKLSS membawa perubahan besar kepada ekosistem pendidikan di Malaysia. Jadi,
Peralihan daripada peperiksaan kepada pembangunan insan. Sistem kini lebih fokus kepada pentaksiran berasaskan sekolah iaitu PBS berbanding peperiksaan berpusat. Hal ini bertujuan untuk menilai 6 aspirasi murid secara lebih adil dan menyeluruh. Yang kedua adalah peningkatan accountability guru. Guru kini mempunyai autonomi profesional yang lebih luas, namun disertakan dengan tanggungjawab untuk memastikan kualiti pengajaran mereka itu mencapai standard yang ditetapkan dalam SKLIS. Yang ketiga adalah sekolah sebagai ejen perpaduan. Melalui aspirasi perpaduan, sekolah diwajibkan menjadi ruang yang memupuk interaksi antara kaum, memastikan identiti nasional terpelihara di tengah-tengah arus globalisasi. Dan yang keempat adalah keputusan berasaskan data. Pihak sekolah dan kementerian menggunakan data daripada penilaian SKLIS untuk merangka intervensi yang lebih tepat bagi membantu sekolah-sekolah yang memerlukan sokongan tambahan, iaitu aspirasi equity. Aspek yang terakhir ialah implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Jadi kejayaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 dan pelaksanaan kualiti sekolah SKLIS sangat bergantung kepada kualiti barisan hadapan iaitu guru. Jadi aspirasi sistem dan murid tidak mungkin dapat direalisasikan tanpa ajakan paradigma dalam jiwa pendidik. Berikut adalah huraian terperinci mengenai implikasi tersebut. Jadi yang pertama ialah penguasaan bidang pengajian profesional. Guru kini tidak lagi boleh bergantung kepada pengetahuan subjek semata-mata, tetapi wajib menguasai landasan ilmu profesional yang lebih luas untuk menterjemahkan aspirasi nasional dalam bidang darjah. Yang kedua adalah psikologi dan sosiologi pendidikan. Implikasinya guru perlu menjadi pakar dalam memahami jiwa murid. Dalam usaha mencapai aspirasi equity, setiap murid mempunyai latar belakang sosioekonomi dan gaya pembelajaran yang berbeza. Guru yang memahami sosiologi pendidikan akan mampu menguruskan kepelbagaian budaya dan etnik, memastikan bilik belajar menjadi ruang inklusif yang tidak meminggirkan mana-mana pihak. Jadi yang ketiga adalah falsafah pendidikan. Guru dituntut untuk mendalami falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK. Implikasinya fokus pengajaran beralih daripada menghabiskan silibus kepada membangunkan insan. Guru harus memastikan elemen jasmani, emosi, rohani dan intelek disepadukan dalam setiap sesi pengajaran, bukan sekadar mengejar kecemerlangan akademik atau grade A dalam peperiksaan semata-mata. Jadi yang ketiga adalah pendidikan perbandingan dan global. Untuk memenuhi aspirasi kualiti taraf standard antarabangsa PISA dan TIMSS SS, guru perlu memiliki minda global. Implikasinya guru harus sentiasa menanda aras amalan pedagogi mereka dengan trend pendidikan dunia seperti integrasi teknologi digital dan kemahiran penyelesaian masalah secara kreatif. Yang kedua adalah transformasi sosial dan etika keguruan. Dasar pendidikan moden meletakkan beban tanggungjawab moral yang lebih tinggi kepada guru sebagai arkitek sosial. Yang pertama ialah guru lah menjadi suri teladan ataupun dikenali sebagai role model. Guru merupakan cermin bagi aspirasi etika dan kerohanian. Sosial guru yang berintegriti, menepati masa, bersikap adil dan berakhlak mulia menjadi kurikulum tersembunyi. Implikasinya murid lebih mudah menyerap nilai murni melalui pemerhatian terhadap watak guru berbanding melalui buku teks. Yang kedua adalah integrasi dalam pentaksiran. Dengan pemansuhan peperiksaan berpusat UPSR ataupun PT3, beban penilaian kini terletak sepenuhnya pada pentaksiran bilik darjah. Implikasinya guru dituntut mempunyai integriti profesional yang sangat tinggi. Penilaian harus dilakukan secara tulus, objektif dan adil bagi menjamin kualiti kemujayaan murid yang sebenar tanpa berat sebelah. Jadi yang ketiga akhir adalah budaya kerja KPM yang diselaraskan dalam SKLIS dalam standard 4. Standard 4 dalam SKLIS memberikan implikasi langsung terhadap perubahan tingkah laku profesional guru di dalam kelas. Guru sebagai pemudah cara yang pertama. Itu implikasinya era guru bercakap, murid mendengar ni telah berakhir. Guru harus berperanan sebagai perancang, pengawal, pembimbing dan pendorong yang efektif. Guru perlu mahir mencetuskan soalan-soalan yang merangsang kemahiran berfikir aras tinggi yang membolehkan murid belajar menjadi pembelajar aktif. Yang kedua adalah pembelajaran sepanjang hayat. Dunia pendidikan yang dinamik menuntut guru untuk tidak berhenti belajar. Implikasinya pembangunan profesionalisme ini berterusan, bukan lagi satu pilihan tetapi keperluan. Jadi yang terakhirlah literasi digital. Seiring dengan aspirasi kecekapan dan kualiti, guru implikasinya harus menguasai kemahiran teknologi maklumat.
Guru yang berjiwa pendidik akan menggunakan platform digital seperti D5 untuk menjadikan sesi PDPC itu lebih menarik, interaktif dan relevan dengan gaya hidup murid zaman digital.